Dia adikmu. Ya, tengok tu, sedih sudah tu. Dia adikmu tapi dia. Okey. So aku ndak ada hak lagi lah. Belum ijab lagi. Aku tak cakap, Aku faham. Kita orang tak ada apa-apa. Tak cakap tapi aku faham. Kalau ada apa-apa, ada. Wow. Me bagi dekat Faid. Wow, guys, jangan lupa tengok, okey? Kalau nampak video dia orang tu, itu Tengok dekat TikTok. dekat TikTok. Kalau nampak ini hadiah daripada Abang Me. Sebab itu TikTok. Kalau ke YouTube harga lah. Okey, aku tak mau kacau. Aku tak mau kacau, guys, okey? Biar kau boleh masuk konten kau. Tak tahu. Aduh, boy. Assalamualaikum, saya daripada pihak Melody. Maaf saya mengganggu. Okey. Kau ni itulah, kau kena bersungguh-sungguh lagi. Sampai demam ni baru shoot sekali dengan Kiss. Aslah, kau pun kena bersungguh-sungguh Aslah. Ya, Aku nampak kau belum pergi jauh. Ya betul. Oh, ni sesi apa ni? Saling support. Saling support. Kita kan baru pisah. Yang terbaru asal yang terbaru. So kita orang saling support tadi. Betul. Okay, Mat. Gas fly high. Okey. Saya daripada Melody dan saya ada nampak satu VTT di mana Aslah sedih Mat kan kemungkinan akan dirilis. Adakah itu betul perasaannya dan korang memang rapat lah? Sebenarnya kami punya vibe sangat match. Bila Aslah shoot dengan Mat ni, Aslah tak rasa drain dan penat lah. Jadi Aslah kalau boleh, dia di luar kamera dia seorang kawan yang baik, yang di dalam kamera pun sama. Jadi Aslah kalau dia tak ada nanti Aslah mesti macam Baguslah Aslah ni. Tapi mana korang budak-budak ingusan ni kan? Tak pernah ship sekali kan? Itu ship lah tu. Sebelum aku ngau ni, aku share dulu. Oh. Apa Dato' ni? Apa ni? Saja. Melody tak kaji habis ni. Saja dah tengok. Ada. Aku uji. Okey, so itu dia luahan daripada Aslah. Makan. Jujur. Sebab kan Dato', dia kan antara dalam ni kan di perangai paling hingusan kan. Betul. Paling budak tak matang. Baik bocah-bocah cadi-cadi sikit. Bocah-bocah tak matang. So dalam AIT ni sebenarnya perlu orang-orang tak matang yang hingus-hingus. Yes, kita kena ada at least seorang. Betul, jadi seorang. Bagus, Saya Mak. dah kena diriliskan ke depan. Aku pun rindu. Aku sayang dia. Mak, betul ke mu nak release? Aku nampak lagi dia tak sedia untuk dirilis. Tadi tidak membenarkan saya berada di sini. Memang sedih. Tok Sen pun kata kau gitu. Itulah, seandainya. Kau kata gitu, aku sedih juga. Mak kan, seandainya release apa? Kami, dia kat dalam tengah karaoke. Hari ni saya buat rondaan sahaja sebelum kita berpisah lama. Berpisah jua. Mira buat apa lagi tak balik? Tapi nak bawa dia pergi shoot konten. Wow. Saya Jumaat tak balik lagi. Kita dah balik lah. Dia gerak dengan aku. Oh ya ke? Dia ada lah. Toilet ke? Ganda mana yang ambil sapi Mira ni? Ui. Sekarang Mira tak pantang mundur kecuali sapi. Mira kan, Syafi nak makan, Mira pergi ambil tu. Syafi nak duduk, Mira pergi ambil bangku. Mira ambil air. Gila Mira dengan ini Mira tak pernah berbuat macam tu. Pernah lah. Oh. Sekarang Mira dah pandai makan, dia bertemankan capi. Oh. Makan dia duduk sini lah. Dia segar. Baik dah Mira. Kan? Alasan. Amin. Una pun thank you for nasi belalang roti canai hari ni. Sedap. sedap. Adakah itu tidak request? Abang request? Tak ada tu, banjir hujan-hujan ni susah dapat belalang. Okey, Una pun dah nak balik ni. Ya, nak balik dah. Dato', thank you selalu komen dekat YT Una. Cakap sedap lah. Thank you. Tapi betul lah, sedap lah. Terima kasih Dato'. Terima kasih. Okey, teruskan, Tapi okey. baik. Daripada Dato' semua orang yang puji masakan memang sangat memberi Inspirasi dan semangat. Inspirasi dan semangat untuk masak lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Nanti sotong pula, okey? Ya, boleh. Thank you. Okey, lagi talent baru. So, lalu macam tu boleh lah dimaafkan. Jadi yang korang tengok itu sajalah yang ada dekat official team ni. Masing-masing busy dan masing-masing cuba kejar konten sebab esok kita cuti. Cuti berapa hari tau? A few days jugalah cuti. Sebab ada banyak kerja asal. Dia macam ni. 2-3 orang, 4-5 ada kerja. Kita cuti. Balik dah. Balik tu. Aiman nak pergi butik kata. Aiman? Aiman Junaidi? Rasa nak cari baju dinner. Dinner tak apa. Kau dia nak kahwin. Kak Dah. Okey, hati Kak Dah. Okey. Kita sempat nak sembang Kak Dah. Kak Dah nak rushing balik.
Okey, hati-hati ada. Suara Risa tu. Aduh. Dah kalau tak sedap, tak payahlah nyanyi. Masalah betul lah budak tu. Kalau tak sedap, tak payah nyanyi. Lagu mana, Abah? Kita ada Sherina. Kenapa kau di sini seorang-seorang? Saya. Apa masalahmu? Saya menunggu kawan mau balik. Siapa? Mira. Mira busy. Ya, tunggu dia lah ni. Share okey? Okey, kenapa ni? Enggak saja, aku... Okay. Wah, Alhamdulillah bagus lah. Alhamdulillah. Datuk kena fikir tu rezeki family juga. Betul. Betul kan? Alhamdulillah. Thank you kepada yang mesti menonton. Konten teka tu aku rasa aku dah tak buat lah konten teka sebab dah tak dapat sambutan dah. Kita kena try and error untuk. Betul, cuba. Jangan putus asa. So aku kena fikir lagi niche lain dan cara lain. Today from Daddy, I love you so much. Thank you sebab hadir dalam hidup Daddy. You are the best gift beside your mom. Semoga be a good boy, as good as your name, Riyaz Altair. And semoga besar dengan baik, jadi anak yang soleh, solehah, taat kepada ibu bapa, taat kepada agama, berani kena benar, tolong orang yang patut ditolong, and be a good example untuk generasimu. InsyaAllah. Tiba aku cinta anak aku kat sini kan. Birthday Riyaz 7 bulan 12. So from here lagi 2 hari. So mungkin kita post ni tomorrow birthday Riyaz. We don't know bila editor siap. Sampai jumpa besok guys. Thank you so much tengok sampai habis. Teruskan support saya. Tanpa korang, siapalah saya. Thank you dah 5 years saya jadi YouTuber. I really appreciate. I love you guys so much. Thank you untuk 1 million. Sebab dulu saya rendah je subscriber. Tak boleh dulu aku sebab kalau sebut pasal ni. Aku end je lah. Thank you untuk korang. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Sampai kini nama masih kekal. Elris tak hilang, dia bukan seasonal. Konten dia hidup bukan sekadar viral. Prank game vibe semua universal. Queen Joanna di sisi solid macam besi. Ride or die dari bawah sampai ke puncak tinggi. Anak dia Riyaz handsome macam daddy. Legasi berjalan ni bukan mimpi ni real OG. Tak kejar trend, dia cipta jalan. Yang lain ikut dia dah tinggalkan. Setiap video penuh makna dan plan. Dia bukan main-main, dia main dengan pesan.